Mungkin kita mampu bangun pada jam 4.30 pagi ya, sebelum azan subuh kita tunaikan solat witir ya, 1 rakaat ataupun 3 rakaat, sekurang-kurangnya 1 rakaat pun boleh, tapi 1 rakaat ni nampak malas sangatlah ya, namun lebih baik daripada tak buat langsung ya, tak buat langsung. Jadi kelebihan witir pula di hari akhirat nanti ya, kalau di dunia ini kita melihat manusia-manusia yang kaya raya, yang mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan tinggi, maka orang yang menunaikan witir, itulah orangnya. Ya, di hari akhirat dia pula lah ya, orang yang kaya raya, ya, hartawan-hartawan ya, mereka yang menunaikan solat witir ketika hidupnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ya, perkongsian Ustaz pada kali ini adalah berkenaan dengan solat malam. Tak mampu bangun tengah malam, maka belajar untuk istiqamah solat ba'diyah 2 rakaat lepas daripada isyak. Insya-Allah tuan-tuan, ya, Allah menilai ibadat hamba-Nya adalah dari sudut kualiti. Ya, Allah tidak melihat kepada bilangan. Walaupun tak banyak kita buat, tapi kita buat dengan penuh kekhusyukan, kita buat dengan ilmu yang kita